Team USA agak padu ya. First game untuk Group D, perlawanan di antara USA bertemu Paraguay. So keputusan penuh untuk perlawanan ini adalah banyak poin yang kita boleh borak pasal game ni sebenarnya, tapi aku akan bagi serba sedikit saja recap berkenaan dengan game ni. Kalau kita tengok result pun kita dah tahu siapa yang mendominasi permainan. Cuma aku yakin kebanyakan daripada kita akan terkejut dengan apa yang terjadi di separuh masa yang pertama. Gol pembukaan untuk USA hadir selepas on goal daripada pemain Paraguay itu sendiri, iaitu Bobadilla. Selepas gol awal itu terjadi, kita tak nampak sangat lagi. Cuma kita tahu memang game ni pada mulanya memang high intensity game, laju. Tapi selepas berlakunya gol tu, yes, kita dah mula nampak ada something wrong somewhere dengan tim USA ni. 1-2 pass, high pace lagi. Corak permainan yang sangat-sangat menarik daripada USA. Hadirnya gol yang kedua pada minit ke-31, jaringan Balogan. Dan USA terus menguasai permainan sehinggalah penghujung separuh masa yang pertama. Tapi ada satu lagi gol yang terjadi sebelum tamatnya separuh masa yang pertama. Balogan hadir sekali lagi dengan jaringan yang kedua beliau dalam extra time. Settle first half. Terkejut, yes. So kita masuk pula ke second half. Bila masuk second half ni, yes, ada perubahan daripada tim Paraguay. Game pun nampak lebih balance sebenarnya. Tapi kena faham, untuk second half ni banyak pemain-pemain utama daripada first half tu dah mula start rotate. Jaringan pertama untuk Paraguay hadir pada minit ke-73 hasil jaringan Mauricio. Ini sedikit sebanyak memberi harapan, nampaklah juga ada comeback tu, tapi tidak tuan-tuan. USA tetap mendominasi permainan. Pada minit terakhir sebelum bertiupnya whistle penamat, satu lagi gol telah terjadi hasil jaringan daripada Reina. Dengan keputusan ini jelas menunjukkan kepada kita, okey, ini sesuatu yang buruk tuan-tuan. Kenapa USA boleh jadi macam ni, please.